sangka dengan satu malam saja dia boleh hilang rasa sakit dan boleh dapat balik deep sleep semua. Dan sehinggalah hari dia meninggal, 3 bulan lepas tu dia meninggal, tapi dia meninggal dalam keadaan dia tak sakit. Okey, nama saya Naimah Nur binti Mat Syarif. Saya berasal daripada Kulim, Kedah. Okey, bermulanya saya di BE sebab mak saya lah. Okey, bukan sebab saya. Saya beli produk BE untuk arwah mak. Okey, sebab masa tu mak dah nazak dah teruk dah. Okey, kita dah habiskan 30-40 ribu dekat hospital. Lepas tu doktor cakap dia tak ada harapan. So kita bawa balik rumah. Lepas kita bawa balik rumah, tak tahu nak buat macam mana selama lebih kurang daripada dia keluar daripada hospital sampai tarikh dia meninggal tu ambil masa 6 bulan. Okey, walaupun doktor kata dah tak ada harapan. So 3 bulan pertama tu sangatlah struggle sebab dia sakit 24 jam. Dia tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh minum. Okey, lepas tu saya ni tak tahu nak buat macam mana sebab dia sakit, terlalu sakit sampai dia asyik cakap sakit, tolonglah. Then dia sakit ulcer dalam perut, dia punya usus dah nak bocor dah. Okey, tapi dia meninggal sebab kanser hati sebenarnya. Okey. Tapi masa tu kita tak tahu sebab doktor hanya fokus kata dia sakit ulcer dalam perut. Doktor tak cakap pun kata dia ada masalah kanser hati. Tapi lah masa dia meninggal tu baru kita tahu kata dia ada masalah kanser hati. Okey. Okey, tapi nak jadikan cerita sebab I tak tahu macam mana nak tolong mak tu kan. So I just berdoa dekat Tuhan je. I cakap please tunjukkan something yang boleh membantu. Tiba-tiba muncul pakaian Alora. So, saya kata macam peliknya pakaian Alora ni. Takkanlah seluar hitam tu boleh bantu mak I kan? So, I cakap, okey lah tak apalah. I just cari dulu maklumat. Kan? I tak skeptical, I terus cari maklumat. Sebab I tahu kata dia daripada Japan. So, Japan mestilah ada teknologi kan? So bila kita cari maklumat, rupanya memang ada. Benda tu memang wujud. Kita just baca jurnal perubatan, kita tengoklah kat Google PubMed semua ada benda tu kan. So I pun belilah seluar Alora tu untuk mak I. I beli seluar Alora, I beli top, I beli syuruto bagi dekat dia. So malam tu kita bagi dia pakai baju saja, bagi pakai top saja dengan syuruto. Okay, kita tak bagi pakai seluar pun sebab takut. Sebab yelah kita tak tahu lagi macam mana kan, first time. So kita tak berani nak bagi risiko, nak buat risiko untuk mak I tu. So I just bagi top dengan syuruto saja. You bayangkan satu malam sahaja kita bagi dia 2 saja syuruto dengan pakai top, dia boleh tidur start daripada pukul 10 malam sampai pukul 11 pagi esok. First time selepas 3 bulan tak boleh tidur. Dan pagi esok kan, dia bangun tu, I tanya dia, semalam okey tidur? Dia kata best sangat, first time boleh tidur. Kan? Lepas tu, tanya dia perut mak sakit tak lagi? Dia kata, hilang lah sakit perut. Kan? Kita pun tak percaya, tak macam amazing sangat. Sebab kita dah, sebab kita dah habis 30-40 ribu. Kan? Doktor kata dia tak ada harapan. Kita ingatkan dah tak ada lah, dah memang tak boleh buat apa kan. Tapi tak sangka dengan satu malam saja, dia boleh hilang rasa sakit dan boleh dapat balik